cukup aku saja. Enggak dulu. Kalau lo bukan kamu, sebab kamu bintang, bawa cinta datang. Enggak dulu. Pokoknya Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video YouTube channel saya, Ahmad Bazli. So hari ni, konten kali ni kita bukan nak bawa korang pergi jalan, bukan nak ajar korang masak, tapi hari ni kita nak ajar korang cara potong ayam. So ramai yang akak-akak, yang adik-adik Gen Z tak tahu macam mana nak potong ayam ni. So biasa kalau akak-akak, adik-adik Gen Z ni pergi pasar, dia minta tolongkan abang yang penjual ayam tu siap potong terus. Jadi diorang tak pandai beli ayam seekor, potong je kat rumah. So hari ni saya akan dedahkan rahsia teknik yang boleh korang boleh minta hantaran yang mahal-mahal gitu. Okay? Yang mana akak-akak, adik-adik tak tahu potong ayam, hari ni saya akan dedahkan cara teknik memotong ayam. Antara kita nak buat potong ayam chicken chop, chicken boxing, apa-apa je lah. Okay? Antara yang boleh korang senang, boleh tengok saya kejap lagi buat cara korang, cara saya potong ayam lah. Okay. Yang mana akak-akak tak tahu potong ayam, boleh tengok video ni sampai habis. Saya akan ajar akak-akak yang adik-adik Gen Z tu cara potong ayam. Okay? Kalau dah potong ayam, dah pandai potong ayam, boleh minta hantaran RM50,000. Okay? Jom kita start. Okay korang, so kita ada ayam seekor. Ayam seekor, dia bukan berat dia 1.6 lebih tak silap berat dia. Agak ni, ayam ni agak besar. So first, sebelum kita nak potong, korang kena keringkan ayam ni. Kita dah cuci dah ayam dalam ni, buat keluar jantung, paru-paru, apa semua lah, hati. So sebelum kita nak potong, korang kena bagi kering, lap dulu yang tisu dalam ni sebelum kita nak potong, supaya tak licin lah bila kita nak potong tu. So lap kering dulu yang tisu. Okay, lap kering dulu yang tisu. Okay, tengok, still ada, walaupun saya dah keringkan, saya keluar darah lagi kat dalam ni. Sebab kita dah tarik, buat keluar dia punya jantung, dia punya hati, dia punya paru-paru, dah buat keluar habis. So tak apa, so kita akan potong. Saya nak ajarkan kakak, adik-adik cara potong. First, mula yang kita potong, kita akan potong kaki ni dulu. Nampak ni? Ok, nampak? Kaki ni ada sendi, so tak ada masalah, kita boleh potong. So, potong kaki dulu. So, nampak? Ok. So, nampak ni, bahagian sini ni, bahagian sini ada sendi tau. Macam kita pun ada sendi juga. Nampak sendi ni? So, sini kita akan potong sini. Kita kena buat yang chicken chop dulu lah. Ok, kita potong sini dulu. Pastikan pisau korang tajam. Ok, so nampak ni. Ok, so kita kopak dia. Kopak patah dia macam ni. Ok, so bila dah kopak, kita potong dia ni. Nampak? Ok, letak tepi. So ke sebelah lagi, kopak dia. So bahagian sini ambil, tepi-tepi ni korang, tepi-tepi ni ambil. Ini bahagian chicken chop. So siapa nak belajar buat chicken chop, kau boleh tengok habis video ni. Ok, so ini bahagian dada dia, ni bahagian dada, yang dia bahagian kepak dia sini. So kita nak ambil kepak dia dulu. So kepak dia ni, kita ambil sikit je, bahagian isi, potong sikit dada. Semua ayam ni ada sendi, jadi senang kita nak potong dia. So tak payah korang nak parang, ketuk apa semua ni. So ini kepak dia. So sebelah lagi, so ambil sikit.
Okey, nampak. So kalau korang nak isi lebih lagi, boleh potong lebih lagi dia punya, ambil isi dada tu. So kita nak potong bahagian dada. So kita, sebelum korang nak potong ni bahagian dada ni, korang kena betul-betul pisau tajam. Okey, kita nak potong bahagian dada ni. Okey, nampak ni. Sekejap, saya nak asap pisau dulu. Pisau saya tak cukup tajam. Okey, kita asap pisau dulu. Alright. Okay, kita nak asap pisau. Kita dah ada pisau, nampak ni. Punya ni. So pastikan sebelum korang nak potong tu, ayam jangan keras. Korang kena reduce dulu ayam ni. Nampak ni. Okay, ikut je urat ni, urat ayam ni. So senang korang nak buat kerja, nak potong, nak siang. Okay, nampak ni. Ini yang katakan dibol ya. Pakai dibol ayam. So yang mana nak jadi chef tu, korang kena tahu basic potong ayam macam ni. So ini yang buat chicken tender, yang ni. Tapi chicken tender ni bahagian ni kecil. So ramai orang buat dada. So ini dada dia, kita buat keluar, kita tak tepi. So sebelah lagi kita nak buat, nampak ni. So pisau betul-betul tajam korang. Kalau tak tajam memang tak jadi. Okey, nampak ni. Sekejap, kita buat lemak. Kita buat lemak dulu. Okey, ini dia. So kita dapat, ini chicken tender dia, orang panggil tender. So ini dia punya breast, dada ayam. Okey, kita tak tepi. Yang ni buat apa? Biasa biar ni rangka ni, biasa orang buat goreng jual pun ada juga. Tapi saya tak nak rangka ni, kita nak buat stok nanti, simpan nanti. Okey, ini dia. So kita dah buang cara potong ayam ini. So ada lagi isi-isi ni. So ni dia pun jangan buang, bazir. So kita nak buat chicken chop. Kita letak tepi dulu. Kita nak buat chicken chop. So ini bahagian breast dia, bahagian breast dia, bahagian tight dengan peha. Sini tight, sini peha. So kita nak buat chicken chop dia, antara dia kita kena potong belah ni, buang tulang dia. Sebab ni ada tulang, ni ada tulang, kita kena buang tulang dia. Okay, sebelum kita buang, saya nak asap pisau dulu. So okay, so kita akan start dulu. Okay, kita buang ni, kita ambil tulang dia, nak buang. So agak leceh jugalah nak buang ni. Yang mana yang pro tu, yang orang pakai pisau besar terus yang pro. Jadi saya dah lama tak buat benda ni. Rasa kekok sikit lah, tapi tak ada masalah. So sekejap saya tunjukkan korang. Nampak ni. Okey, dia ni, tulang ni kita kena ambil ni, belakang pisau ni, tolak isi dia. Pegang tulang ni, tolak isi dia ni, supaya isi dia turun ke bawah, tolak ke bawah ni. So ni tulang ni, macam mana kita nak ni buang ni. So nampak tu ni, belakang mata pisau ni, korang ketuk bahagian ni. Ketuk. Tapi hati-hati sebab dia ada tulang yang halus. Tulang halus ni yang bahaya, boleh tercocok ke orang punya ni. So kita buang ni. So tak tolak yang belakang pisau ni. Okey, pegang ni, dua ni,
So ni ya, ini kita buang tulang ni. Tulang ni yang dalam chicken chop. So bila kita dah buang, ini hasil dia. Ini hasil chicken chop. So tulang-tulang ini pun kena buang. So ada yang tak buang, tapi saya nak buang. Nampak ni? Nampak ni? Ni tulang ni daripada tulang ayam ni. So ni kita buang. Alright. Okay, sorry lah, saya sesama sikit lah. So ini bahagian chicken chop. Ini dia chicken chop. So ada yang chicken chop dia kita nak buat lebar lagi boleh, tak ada masalah. So kita lebar, kita kena iris sikit, buat dia macam butterfly. So macam ni. Yang mana yang isi tebal tu kita bukakan dia. Macam ni kan, kita buka tengok kita bukakan dia ni supaya dia jadi ayam tu dah jadi besar lah. Sebab tu kalau kita goreng dia nampak besar bila kita salut tepung apa semua. So inilah ayam chicken chop. Okey, so senang. Okey, bukan yang susah pun. Tapi yang tak biasa buat kena hati-hati. So kita nak buat chicken breast pula. Kita macam mana nak buat chicken breast ni? Okey, kita chicken breast ni kita senang je. So korang nak buat chicken tender ke tak masalah dengan chicken breast ni. So kita butterfly kan dia. Dia kata ni jangan potong dia, jangan terputus. So buka dia. Okey, nampak. So ini ya chicken breast. Tapi boleh dapat besar lagi. Tapi kalau kita potong lagi besar, dia ayam tu lipis. Dia macam korang makan ayam gunting. Dia pakai ni lah chicken breast ni. Tapi kecil lah. Jadi isi ayam tu kecil. Jadi isi ayam tu lipis. Sebab orang potong, dia potong lagi ni, dia buka lagi ni. So kita tak nak. So biar kalau korang rasa nak makan rumah, korang boleh buat sendiri. Ni kita nak buang lemak sikit. Ok, dah settle chicken breast, chicken chop. So kita nak buat chicken boxing. Macam mana chicken boxing ni? So ini kita ambil chicken boxing ni, kita ambil dari peha ayam. Kita potong dia punya ni. Ok, ya, ok. Nampak kita potong. So nak ambil dia chicken boxing ni sangat-sangat leceh. Sangat-sangat leceh sebab kita tulang dia, kita nak tolak ke tulang dia ni, tulang dia ni kita nak tolak ke bawah. So macam mana kita buat macam tadi bahagian chicken chop tu, tapi kena leceh sikit lah kita buat ni. Sekejap sorry lah korang, saya semua dah. Ok, nampak ni, kena potong sikit. Tolak. So tolak ni. Tolak ni. Nampak ni. Mata pisau ni jangan tolak yang mata pisau. Tidak pisau korang rosak boleh jadi cepat tumpul. So korang tolak dengan belakang pisau ni. Nampak ni. Tolak. So inilah jadi chicken boxing. Nampak? Chicken boxing kita buat. So senang je cara, cuma teknik dia kena betul. Jadi pisau korang kena tajam, barulah boleh jadi. So kalau pisau tak tajam, tumpul, dia makan masa dah agak bahaya juga. Okay, kita dah buat. Okay, ni kita dah buat chicken boxing, kita buat chicken breast, dan kita dah ajar korang macam mana buat chicken chop ini. 3 dalam seekor ayam, 3 barang yang famous korang makan kat kedai, kafe-kafe inilah.
chicken chop, chicken grey ke, chicken boxing, ayam gunting pakai yang ni. Dan chicken tender. So chicken tender ni biasa orang buat kat kedai, dia tak ambil bahagian ni sebab kecil. Jadi dia ambil bahagian dada ni, dia potong je. Jadi nak nampak besar, nak nampak lebar. Okay, ini 3 cara saya buat dalam seekor ayam. 3 cara kedai-kedai yang famous yang buat lah: chicken chop, chicken grill, chicken tender apa semua, dan chicken boxing. Ini okay. Okay korang, so kita dah ajar korang cara buat potong ayam, chicken chop, chicken breast dan chicken boxing. So ini caranya kita nak buat, tapi korang kena pisau kena tajam baru korang boleh buat. Tapi kalau pisau tak payah, ia agak bahaya untuk korang yang mana yang tak pandai buat. Okay, so jangan lupa sampai sini saja video kali ini yang saya akan tunjuk. Yang saya dah tunjuk ni chicken chop, chicken breast and chicken boxing. So sampai sini saja video kali ni. Terima kasih yang mana subscribe. Jangan lupa subscribe, share dan like video ni, dan subscribe video ni sampai 1000 follower. Minta tolong subscribe. So jangan lupa komen, like, share video ni dan subscribe. So terima kasih korang yang mana yang tengok video ni sampai habis. So assalamualaikum, jumpa video akan datang.